Macam mana emas boleh selamatkan kita sewaktu krisis ekonomi? Dalam mana-mana krisis ekonomi, ada satu aset yang sentiasa bertahan, emas. Bila berlaku inflasi tinggi, kejatuhan mata wang atau kegawatan kewangan, emas cenderung mengekalkan. Kenapa? Pertama, emas terhad secara semula jadi. Jumlah emas di dunia hanya bertambah sekitar 1.5% setahun hasil pelumbungan. Apabila berkadar rendah tetapi permintaan meningkat ketika krisis, harga emas naik mengikut hukum ekonomi asas. Yang kedua, emas tidak ada risiko. Ia bukan kertas hutang, bukan saham syarikat yang boleh bankrupt dan bukan mata wang yang boleh mengalami kejatuhan nilai akibat cetakan berlebihan. Yang ketiga, emas anti inflasi. Apabila inflasi meningkat, kuasa beli duit menurun. Tetapi sejarah menunjukkan emas naik dalam jangka panjang mengimbangi susuk nilai mata wang. Yang keempat, emas bersifat sangat mudah cair. Walaupun dalam krisis perang, bencana ekonomi atau kejatuhan bank, emas tetap boleh ditukar kepada duit di mana-mana negara. Ini sebab kenapa emas dipanggil wang sebenar sejak ribuan tahun. Sebab itu, dalam hampir semua krisis dunia, 1998, 2008, 2020, malah semasa perang, emas bukan saja bertahan tetapi menjadi penyelamat kewangan. Emas adalah insurans kewangan yang melindungi simpanan kita bila sistem kewangan goyah. Bila orang lain panik semasa krisis, pemilik emas kekal tenang. Isi biru sekarang.